Ha. Mama. Mama ada pernah fikir tak perasaan saya? Tak ingin aku nak fikir pasal masalah kamu. Kamu bukannya susah hati. Makin gemuk ada lagi. Ini bukan soal gemuk, Mama. Ini soal perasaan. Ya Allah. Apa nak jadi dengan kamu? Baru semalam minta maaf. Dolah kak. Ya Allah. Hai. Kenapa kita kena fikirkan masalah orang, Ma? Kenapa bukan masalah kita? Lantaklah kamu. Tak mau gagak. Ma, cukuplah. Cukuplah, Ma. Kita tak boleh fikirkan semua benda ni. Apa hal lah kamu? Kamu ke apa ni? Dahlah. Saya ni, Ma, ikutkan hati, Ma. Saya malas nak ikut dorang. Tapi kan sebabkan Mama lah. Ikut siapa? Kamu ni kata tadi nak ikut pergi mancing kan? Tiba-tiba kamu tak jadi nak ikut. Apa hal kamu? Kenapa kita yang kena ikut dorang, Ma? Sebab kita tumpang dia orang. Itu kehendak dorang. Tapi bukan saya kehendak saya. Apanya bodohnya kamu?